Tak. Sekarang siapa cakap aku tak ada rumah dekat area Senai Baru untuk dijual? Okay, rumah belakang aku ni rumah 4 bilik, 3 bilik air untuk dijual. Jom kita review. Let's go. Okey, macam biasa kita starti dengan bahagian car porch dia. Tengok dekat sini pun memang nampak agak luas. Boleh muat 1 ataupun 2 biji kereta. Yang penting ruang car porch dia tak sempit. Settle bahagian luar, jom kita masuk dalam. Okey, ini bahagian ruang tamu dia. Ni first time aku review rumah yang ruang tamu dia agak betul-betul memang luas weh. Rumah macam gini kau dah tak payah nak fikir buat apa dah bro. Kau beli je sofa, TV, barang-barang decor sikit, terus settle lah ruang tamu ni. Gentle lah aku cakap. Okey, kita pergi bahagian dining area dia. Dining area dia memang betul-betul agak besar. Kalau kau nak set up meja makan, belah kanan pun boleh, belah kiri pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ini pula bahagian kitchen dia. Memang nampak cantik dan memang agak luas. Yang penting ada table top. Kalau bini kau dapat dapur yang macam gini, confirm auto rajin dia nak masak untuk kau bro. Okey, dekat bahagian belakang dia pula ada tempat laundry area. Memang agak tersusun dan tak serabut untuk kau nak basuh baju. Ini memang pot dia memang boek lah guys. Okey, ini adalah bilik pertama dekat area bawah sesuai untuk parent ataupun tetamu yang nak duduk dekat rumah korang. Okey, ini adalah luas bilik pertama dia. Okey, ini adalah toilet yang belah bawah. Memang konsep dia agak moden, memang agak cantik. Okey, settle bahagian bawah, jom kita naik atas. Okey, ini adalah master bedroom dia. Korang boleh tengok sendiri, memang agak luas dan agak bersih. Boleh muat katil king kat dalam ni. Ini adalah keluasan master bedroom dia. Macam biasa, toilet tak bergosip dengan orang luar. Okey, untuk kita menuju ke bilik 3 dan 4, kita akan jumpa dulu toilet untuk penghuni bilik atas. Ini adalah toilet dia. Okey, ini adalah bilik ketiga dia. Sesuai untuk anak ataupun buat mini office pun memang agak nice. Okey, ini adalah keluasan bilik ketiga dia. Okey, ini adalah bilik keempat dia. Lagi luas dari bilik sebelah. Nak letak katil king pun tak ada masalah. Okey, ini adalah keluasan bilik keempat dia. Rumah ni 4 bilik, 3 bilik air, freehold, no bumi, area Senai Baru. Memang lokasi dia agak panas lah sekarang. Kalau korang berminat dengan rumah ni, boleh tinggal link dekat bio. Apa? Ciao.